Hai guys, bertemu kembali kita dalam About One Family Channel. Hari ini saya nak mukbang ataupun saya nak makan ni lauk saya petang ni adalah ni dia. Special guys. Petang ni saya makan ini telur ikan lele. Telur ikan lele masak rendang. Masak rendang guys. Bau dia mantap. Tapi sayang saya tak buat resipi ni. Tapi saya sudah buat resipi ni di dalam video-video yang saya lepas lah, okay? Jadi hari ini kalau tak kelihatan bermakna saya solo lah. Hari ini saya mukbang solo guys, mukbang solo. Saya juga ada telur ayam sebiji. Tak apa, kita makan telur ayam sebiji guys. Yang paling penting ni saya nak mukbang ni guys. Ini adalah rendang telur ikan lele. Kita mukbang solo guys. Oke guys, tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe, bantu About One Family Channel guys. Teruskan menonton video ini dan tonton sehingga habis. Dan jangan lupa kepada yang belum lagi subscribe, karena subscribe itu orang kata gratis ataupun percuma guys. Oke, teruskan nonton, apa tunggu lagi, kita makan. Serang! Alright guys. Nampak sedap tak guys? Nampak sedap. Memang. Mari dekat lagi guys. Saya nak buat dia dekat sikit. Supaya nanti anda akan lihat lebih mendekat, lebih melihat. Okey. Wah. Nampaknya rasa dia pedas sikit guys. Telur ikan lele ni sedap guys, jangan buang dia. Yang belum pernah makan telur ikan lele, boleh dicuba. Cara paling sesuai untuk masak telur ikan lele adalah masak rendang. Yang tahu macam mana masak rendang tu, boleh buat. Jangan dibuang telur ikan lele ni guys. Kalau kamu masak rendang memang sedap. Masak rendang ataupun satu lagi masak kari pun sedap juga guys. Telur ikan ni tidak berbau kalau kita menggunakan rempah yang cukup guys. Saya paling suka dia punya rempah ni. Rempah ni paling suka guys. Wah, terasa sangat pedas. Tidaklah pedas sangat, tapi bolehlah. Dan ini telurnya guys, telur ayam. Kalau masak rendang pun sedap juga. Ini telur ikan lele. Hari ini saya solo guys. Anak dan istri saya mereka keluar mencari sayur-sayuran. Maaf, tersedu-sedu sebab rasa pedasnya makin lama makin pedas, tetapi makin lama makin sedap. Oke guys, saya sambung lagi guys. Kita cicah ni telur dengan rempah ratus ataupun rendang di tadi guys. Memang terbaik. Dia punya telur ikan lele. Kita masuk lagi. Dia punya rasa dia, kesedapan dia tak terkata. Boleh menjilat jari ni. Telur ikan lele, telur ayam, masukkan rendang. Memang padu. Wah. Guys, rasa dia memang
tak terkata sedap dan juga rasa pedas. Memang orang kata kalau makan benda-benda yang menyedapkan, memang tak boleh tahan. Kalau orang panggil pun tak apa-apa tak boleh. Mantap guys. Teruskan lagi. Ini telur ikan lele. Dia punya tu. Ui. Kalau makan seorang-seorang beginilah dia. Kalau ada orang ikut, tidak rasa lagi seronok kalau makan ramai-ramai. Tapi hari ini saya makan seorang-seorang aja, saya solo. Sebab anak dari istri saya tadi dia pergi keluar. Dia orang pergi ambil sayur. Paling tak tahan dia punya pedas. Yang pedas. Wah, ini baru betul-betul mantap nih, rendang nih pedas. Sehingga habis nasi saya guys, walaupun pedas. Memang maju untuk sukan. Ini betul-betul maju. Maju ke depan. Wah. Kita cari lagi telur deh guys. Saya rasa tidak ada telur nih, rendang nih banyak nih. Nah, ini ada sebiji lagi telur ikan lele. Okey. Wah, pedas, memang pedas, betul-betul pedas. Telur. Wah, ini lagi telur. Berapi. Wah, tahan saya. Syukur. Okey guys. Rasa nak lagi tapi nasi dah habis. Malas saya nak ambil nasi guys. Ini pun tinggal rendang je guys. Apapun, memang beginilah. Pedas dia. Tak boleh tahan saya. Sebenarnya saya tak boleh tahan sangat kalau makan pedas. Tapi masuk pula. Mantap. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe Abang Wan Malaysia. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video. Bye bye.